بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ini hari pertama kelas kita yang pertama selepas kita rehat seminggu je kan. Ramadan tadi pun kita ada kelas, jadi diberi laluan sedikit tu kita berhari raya. Sekarang hari ni minggu ni dah mula kita kelas semula. Jadi untuk kali ni Ustaz nak kita kongsi sama-sama satu ayat yang sangat menarik, yang sangat berkait dengan situasi semasa kita. Ayat sangat menarik yang sangat berkait dengan situasi semasa kita, ayat 30 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ni ayat ni sangat menarik ni. Nampak dah, walaupun kita tak baca terjemahan dia lagi, kita dah nampak dah apa? Satu perkataan yang akan kita bincangkan dekat sini ataupun kita nak sharekan dekat sini ya. Summastaqamu. Ni yang Ustaz kata tadi, ayat ni sangat berkait dengan situasi semasa kita. Apa situasi semasa kita? Kita baru saja meninggalkan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkat, bulan yang mana kita banyak buat amalan kat situ. Jadi apa kesinambungan dia selepas Ramadan bila kita dah masuk Syawal ni? Jom kita tengok apa dia punya makna dia dulu. Inna ni sesungguhnya. Maknanya ayat ni bukan ayat biasa-biasa. Allah letakkan perkataan inna ni sebagai penegas. Ini bukan ayat biasa-biasa. Sesungguhnya. Maknanya kalau kita kata dalam bahasa kasar kita, jangan main-main ni. Sesungguhnya ni. Ni betul-betul ni. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang menegaskan keyakinan. Masuk keyakinan kat sini ni keimanan lah. Jadi perkara yang penting sekali dalam dunia ni mestilah kita beriman dengan Allah. Apa jua sebelum apa-apa pun iman dulu. Mesti meyakini adanya Allah. Mesti meyakini akan adanya hari pembalasan. Mesti akan meyakini nanti kita akan dibangkitkan. Itu semua iman lah tu. Sesiapa yang mengatakan Rabbunallah dan menegaskan dengan penuh keyakinan bahawa Tuhan kami ialah Allah, tu syarat yang pertama. Nombor satu, berimanlah yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia punya makna dia pendek je. Summastaqamu. Kalau makna harfiah dia, kemudian mereka beristiqomah. Tapi uraian dekat sini panjang sikit lah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Summastaqamu. Istaqamu ni maknanya istiqomah lah. Istiqomah ni, apa istilah orang Melayu ni kita nak kata apa? Melayu pun dah ambil istiqomah juga dah sekarang. Apa dia dipanggil istiqomah ni? Perterusan. Ataupun konsisten lah. Kan? Bahasa lebih mudah difahaminya konsisten lah. Okey. Kemudian mereka istiqomah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Tujuan malaikat itu turun dengan memberi ilham. Janganlah kamu, dan berkata, malaikat ni berkata ni, janganlah kamu dengan cara ilham lah. Tidaklah malaikat tu menjelma depan kita kan. Janganlah kamu bimbang. Kat mana janganlah kamu bimbang tu? Alla takhafu. Takhafu ni maksudnya takut. Malaikat mengilhamkan kepada orang yang
ada dua perkara tadi ni yang benar-benar meyakini, iaitu beriman kepada Allah, dan juga yang kedua istiqamah. Okey, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Janganlah kamu takut. Tu dekat Allah takhafu wala tahzanu, dan janganlah pula kamu berduka cita. Janganlah bersedih. Okay. Wa abshiru bil jannah, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi macam mana kita nak uraikan ayat ni? Kita nampak dah gambaran kasar dia, ada dua perkara yang kita kena fokus kat sini. Pertama, beriman dengan sesungguh-sungguh keimanan, orang yang berkata Rabbunallah. Yang kedua, istiqamah di dalam amalan. Hasil daripada dua ni, malaikat akan sentiasa turun mendampingi kita. Faham tak? Akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa. Selagi mana kita istiqamah dalam amalan kita, malaikat akan turun kepada kita dengan memberi ilham, membisikkan kepada kita apa jua situasi keadaan kita, apa jua permasalahan yang kita hadapi, janganlah kamu bimbang. Nampak tak? Dan juga janganlah kamu berduka cita. Selagi kita istiqamah, selagi kita teguhkan keimanan kita dan kita istiqamah dalam amalan, jangan bimbang, jangan berduka cita. Hasilnya nanti terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak kait dengan situasi semasa kita? Okey? Semua dah ada ke ni? Ada ya? Ya. Okay. Duduk Macam mana fikir. kita nak kait dengan situasi semasa kita? Situasi semasa kita, Rabbunallah, kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Kita beriman dengan Allah. Hasil kita beriman dengan Allah pada bulan Ramadan lah. Kita nampak bahawa, time bulan Ramadan, kita meyakini, kita beriman kepada Allah, kita beramal sungguh-sungguh, solat berjemaah tak tinggal, baca Quran tak tinggal, apa jualah yang Allah suruh kita buat, qiyamul lailnya, yang Allah tegah kita tak buat, kita jaga lidah. Nampak tak? Kita banyakkan doa. Terus itu orang yang meyakini Rabbunallah lah tu. Dengan penuh keimanan, dia yakin bulan Ramadan ni bulan ibadah, dia pun gandakan ibadah dia. Okey? Tapi bila sampai summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Inilah ujian dia. Inilah ujian dia. Istiqamah bukanlah maknanya ibadat bulan Ramadan. Betul tak? Ya. Sama. Iyalah, ibadat bulan Ramadan tu betul lah, sebab Ramadan tu bulan special, kita gandakan amalan kita. Tapi istiqamah ni kekalkan momentum tu di bulan Syawal. So kita boleh nampak, kaitkan dengan situasi kita macam ni lah. Rabbunallah ni situasi kita zaman bulan Ramadan. Kita betul-betul yakin, kita beriman, kita mengaji, kita beramal, qiyamul apa semua. Tapi masuk Syawal, summastaqamu ni kita dah lari dah sikit. Summastaqamu ni kita dah lari sedikit. Tu yang kita tak nak tu. Inilah rupanya ujian yang besar kepada kita. Jadi bila sampai dekat summastaqamu, masuk bulan Syawal, kita tak dapat mengekalkan momentum Ramadan baru ni, ini adalah ujian yang sebenar. Maknanya Rabbunallah tu belum cukup kuat lagi. Rabbunallah ni yang kita meyakini bahawa Allah itu Tuhan kita tu, maknanya dia bermusim rupanya. Nampak tak? Bermusim saja. Time Ramadan je kita kuat. Time dah masuk Syawal, kita dah lemah balik dah. Ramadan kekal semangat berjemaah. Masuk Syawal dah kurang berjemaah. Tu yang kita takutkan. Jadi summastaqamu ni kita bawa ke bulan Syawal, bawa ke bulan Zulkaidah, bawa ke bulan dan tahun-tahun berikutnya ataupun bulan-bulan berikutnya. Jadi janganlah jadikan amalan kita amalan bermusim. Summastaqamu, kekalkanlah. Maksudnya istiqomahlah dalam amalan kita tadi. Okey? Jadi kita teruskan ketaatan walaupun tanpa suasana Ramadan. Macam mana? Ustaz, jadi makna
malaikat tu jaga kita semua supaya kita tak Ni sekejap lagi ni Ustaz nak tunjuk beza dia ni. Ini luar biasa ni. Ayat sebab tu Ustaz kata ayat ni luar biasa dan minta-mintalah dia ayat ni kita ingat semua supaya kita jadikan sebagai motivasi kita untuk kekalkan semangat Ya. Ramadan baru ni. Itulah sebab saya dah tulis untuk anak-anak atau WhatsApp. Betul, ini penting sangat ni. Ini penting. Nak royak macam malaikat tu jaga kita orang Nak ceritanya istiqomah ni berat tau. Kita sekarang ni nak dapat syurga ni, nampak tak ni? Terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga. Nak beroleh syurga dua ni je. Kita beriman sungguh-sungguh, kita istiqomah dalam amalan. Dua tu je. Tapi istiqomah ni berat rupanya. Lebih berat daripada kita beramal banyak. Satu hari kita pulun beramal sungguh-sungguh. Nak kekalkan itulah yang paling berat. Tsumastaqamu ni. Sebab itu ganjaran dia beroleh syurga terus dah. Tak ada dakwa-dakwi dah. Kamu akan beroleh syurga. Terus begitu je. Okay? Jadi kita nak kekalkan semangat Ramadan pada bulan Syawal. Bukan Syawal je lah. Maknanya seterusnya lah. Tapi kalau kita tengok cek balik. Realiti dia apa dia? Lepas je dengarnya pengumuman raya tu, besok tu penuh lah masjid. Nanti besok penuh masjid. Habis tu dah kosong masjid dah. Bulan Ramadan bukan main banyak lagi. Program khatam perdana lah. Program tadarus lah. Baca Quran kan. Tapi masuk Syawal ada mula dah kurang dah. Quran dah mula dibaca sekali seminggu dah. Okay. Bulan Ramadan bukan main lagi. Segala amalan kita selepas sembahyang Isyak, iaitu amalan sunat, sampailah ke subuh tu semua qiyamul lail. Jadi lepas Syawal dah kurang pula dah qiyamul lail kita. Malam kita kembali kepada kelalaian. Dah tak ada dah qiyamul lail. Tu kita tak nak tu. Tu tak nak tu. Sedangkan Allah nak kita bukan sembah dia dekat Ramadan je. Tu kata tadi tu. Qalu rabbunallah. Dia meyakini dengan berkata Tuhan Allah lah Tuhan kami. Jadi bila kita kata Allah lah Tuhan kami, bukanlah Allah tu pada bulan Ramadannya. Tuhan kita pada bulan Ramadan. Tak, bulan Syawal pun Allah jugalah Tuhan kita. Kekalkanlah ibadah kita tu. Kan? Nampak tak? Okey, ini Ustaz nak kait dengan satu kisah sahabat yang sangat harap-harap dapat meruntun jiwa kita. Seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan aku satu nasihat. Berikan aku satu nasihat ringkas. Minta nasihat ringkas. Contohlah macam Haji Hasina, seorang usahawan yang berjaya. Ustaz pun jumpa Haji Hasina, cuba bagi tips sikit macam mana nak berniaga berjaya ni. Berapa perkataan boleh nak buat? Haji Hasina nak kata, oi, Ustaz kena buat lagu ni, kena buat. Banyak dah. Ya mesti tu. Nak jadi berjaya bukan senang. Ya. Kan? Ini kena macam ni, ini kena macam panjang. Tapi orang lelaki ni yang datang kepada Nabi ni nak ringkas je. Nabi kata apa? Nabi bersabda, "Qul amantu billah." Katakanlah, kamu nak ringkas ya. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, tsumastaqim. Ini jugalah. Qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nabi hadis Nabi, "Qul," katakanlah, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kalau orang beriman dengan Allah akan sentiasa menjaga tindak tanduk dia. Akan sentiasa mengikut apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Dua tu je. Iman, istiqomah. Istiqomah dalam amalan. Nabi tak kata, kamu nak nasihat dia? Okey, kena buat tu, kena buat ni. Ni kena buat ni, ni kena buat macam tu. Jangan buat tu, jangan buat ni. Contohnya. Tak panjang-panjang, itu je. Nabi tak kata panjang-panjang. Sebaliknya Nabi kata istiqomah lah. Maksudnya beristiqomah. Itu satu kisah. Cerita yang lain pula, ulama meletakkan satu garis panduan. Baru-baru ni kita dah selesai mengajarkan puasa bulan Ramadan. Dengan sebaik-baiknya, sejaya-jayanya lah kita rasa. Jadi soalan dia, macam mana kita nak tahu puasa kita tu diterima ke tak diterima? Macam mana kita nak tahu puasa kita tu diterima ke tidak diterima? Ada tak? Senang je.
Tanda amalan kita diterima ialah amalan itu kita kekalkan selepas dia. Ya, Itu betul. diterima dah tu. Kalaulah amalan kita, bulan puasa bukan main lagi, mulai banyak betul baca Quran. Lepas tu terus stop. Masuk jaga itu terus stop dah. Maknanya amalan bulan puasa kita tadi tu ibarat sia-sia lah tu. Ibadah bermusim lah tu. Kalau kita nak tahu amalan puasa kita yang kita buat pada bulan puasa diterima Allah ke tidak, ada kesan dia selepas puasa. Ada kesan dia selepas puasa. Maknanya kalau ada amalan tu berterusan selepas puasa, masuk bulan Syawal, maka yakinlah kita bahawa amalan kita buat pada bulan Ramadan tempoh hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tu? Kan? Okey. Jadi dah nampak dah. Kita meyakini Allah Tuhan kita dan kita istiqamah dalam amalan kita, hasilnya. Apa hasilnya? Ini janji Allah. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat. Sebagai apa? Sebagai penenang kepada dia. Sebagai apa? Penenang. Menenangkan dia. Kita hidup ni ada dua perkara aja. Apa dia Jasina? Okey. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita dua perkara tu yang sentiasa menghantui kita? Dalam hidup ni. Dalam hidup ni dua perkara tu je. Dapat kita menyelesaikan dua perkara, aman tenteram hidup kita. Seolah-olah kita hidup dalam syurga. Pertama, masa depan. Ya. Satu. Kedua, masa lampau. Betul tak? Ya. Tak ada dah dua perkara lain. Ya. Masa depan, masa lampau. Masa depan ni, setan sentiasa membisikkan keraguan kat kita. Dia ragukan kita. Jadi kita asyik berfikir je. Tak ada amal pun fikir je. Menyebabkan kita takut nak buat sesuatu. Contohlah orang nak start bisnes kan. Bisnes kan tak jalan lagi. Asyik berfikir je. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau modal ni macam mana? Asyik itu je dia fikir. Bila nak start niaga? Akhirnya tak jadilah berniaga. Tu sebab apa tu? Dimomok-momokkan ataupun ditakut-takutkan pemikiran dia tu oleh masa depan yang tak berlaku lagi. Adik asyik duk congak-congak jalan lah, tak berniaga pun. Tak jadi juga. Macam itulah kita. Asyik nak buat planning aja, tapi tindakan dia tak ada. Tu masa depan. Yang masa lampau pula? Masa lampau pula dihiasi oleh syaitan, digambar-gemburkan oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan tentang perkara-perkara buruk yang kita lakukan dulu. Dulu kita buat macam ni, kita buat, ya Allah ampunkan ke, ya Allah macam mana ni, kita jadi asyik bersedih je. Asyik bersedih dengan perkara yang telah lalu. Okey? Perkara yang akan datang dia takut, perkara yang telah lalu dia sedih. Jadi dua perkara ni yang menghantui hidup manusia. Jadi dua perkara ni didatangkan malaikat untuk menyelesaikan dia. Nampak tak? Diturunkan malaikat sebagai penenang. Apa yang bakal kita hadapi? Nampak tu? Allah hantarkan malaikat untuk tenangkan orang yang beriman. Malaikat kata apa? Jangan kamu takut. Apa permasalahan masa depan tu hadapi. Jangan gentar. Okey? Dia tak takut. Begitu juga jangan kamu bersedih. Bersedih terhadap masa lalu. Sedangkan Allah ampunkan dah dosa. Apa nak sedihnya lagi? Nampak tak? Lepas tu Allah beri kita kabar gembira iaitu syurga. Wa absyiru bil jannah. Jadi dua ni sangat penting ni. Jangan takut dan jangan sedih. Takut menghadapi masa depan, sedih mengenangkan masa lampau. Nampak tak? Tapi yang menariknya kat sini, tengok ya. Ni perkataan tatanazzalu ni. Tatanazzalu. Okey. Kita kan waktu bulan Ramadan selalu baca surah apa? Surah Al-Qadri kan? Tengok. Cuba ingat ikut Ustaz sama-sama apa ataupun sama-sama baca dengan Ustaz perkataan ni. Tatanazzalu. Tatanazzalu. Kan? Tatanazzalu. Tatanazzalu. Tapi bila kita pergi kepada surah Al-Qadar,
Ustaz nak bagi satu gambaran supaya kita lebih semangat. Supaya kita lebih bersemangat dalam menghadapi ataupun dalam orang kata apa? Menjalani ibadah kita seharian. Lebih semangat. Ya. Kita tengok Al-Qadar. Lailatul Qadar kan? Pak tak tu? Apa ayat keempat? Tanazzalul, bukan tata. Tanazzalul malaikah. Apa isu dia ni? Sama je. Malaikat tu turun. Nampak tak? Ya. Yang tadi sama tak? Ya, tapi tadi tata nazal. Tapi ada tata tadi. Yang ni tak ada tata. Apa hikmah dia tu? Apa rahsia dia? Sebenarnya asal perkataan kedua-duanya ada tata tau. Ini pun sebenarnya tata juga ni. Ini pun tata juga. Okay? Tatanazzalul malaikatu. Tetapi diringkaskan jadi tanazzalul malaikatu. Nampak tak? Perasan tak Maksud Ustaz? Ya, ya. Okay? Sebenarnya kedua-duanya adalah sama asal perkataan. Tetapi dekat surah Al-Qadar dibuang satu ta, manakala dekat surah Fussilat ada huruf ta. Mana dia tadi? Nampak tu? Tatanazzalu. Apa maksud dia? Turun malaikat. Nampak tak? Turun malaikat. Sana pun tadi turun malaikat. Cuba kita fikir sama-sama apa hikmah dia tu. Siapa nampak? Hotso tu akan turun tapi hotso tu memang turun. Kau bukan. Tak. Dua-dua sama. Tak reti, tak tahu. Okey, tengok hikmah dia ialah malam Lailatul Qadar ni lama tak? Tak. Satu malam je kan? Satu malam je lah. Tak Satu lama. malam je kan? Jadi digambarkan dengan perkataannya yang kurang huruf dia sikit. Tanazzalu. Kurang huruf dia. Okay. Nampak tak? Okey. Cerita malaikat turun kepada orang yang nak memberi ketenangan, keyakinan kepada orang yang beriman ni lama ke sekejap? Lama. Dari semasa ke semasa. Dari selagi mana dia istiqomah. Ya. Nampak tak? Selagi mana dia istiqomah, malaikat akan terus-menerus turun memberi ilham kepada dia. Jadi panjangnya turun malaikat tu, lamanya tempoh turun malaikat tu bergantung kepada sejauh mana istiqomah dia tu, digambarkan dengan bertambahnya huruf tata tadi ni. Nampak tak? Tu hikmah dia dari sudut sebutan perkataan tanazzalu dengan tatanazzalu. Nampak kan tatanazzalu, tata ada berturut-turut kan? Nampak suatu gambaran yang malaikat ni turun tak putus-putus, berterusan selagi mana orang yang beriman tadi istiqomah di dalam amalan. Jadi poin dia kat sini, yakinnya kita kepada Allah, iaitu keimanan tadi. Sentiasanya kita dalam amalan kita, walaupun amalan kita sedikit, berterusan. Maknanya malaikat sentiasa bersama kita. Malaikat sentiasa bersama kita akan menyuntikkan motivasi-motivasi ataupun ilham-ilham yang mengatakan jangan gentar, jangan takut. Ini masalah kecil je. Minyak baru sikit je naik ni. Jangan gentar, jangan tak. Contohnya. Itu masa yang akan datang. Yang masa yang lepas pula dibisikkan, janganlah bersedih. Allah mengampunkan segala dosa. Usah dikenang cerita lama. Tutup buku. Jadi dia akan sentiasa membisikkan kata-kata semangat. Untuk kita kekal bermotivasi di dalam amalan harian kita. Wallahu a'lam. Nampak tak? Ya. Sesuai tak dengan situasi kita sekarang? Ramadan masuk Syawal. Ramadan kita beribadah begitu kuat. Tiba-tiba masuk Syawal dah tak ada istiqomah dah. Tu tak nak tu. Istiqomah lah. Habis tu Ustaz, mana ada tarawih? Betul, gantikanlah dengan amalan yang lain. Tarawih tu kan qiyamul lail. Gantikanlah dengan qiyamul lail yang lain, gantikan dengan zikir, gantikan dengan baca Quran.
Tapi biarlah kekal. Sebaik-baik amalan, Walaupun sedikit, iya, biar berkekalan. berterusan. Ustaz, Ya, aja. Ajar Nasima, ya. kadang-kadang iman kita naik turun, betul tak? Standard. Betul. Semua orang macam tu. Ya. Tetapi biarlah kita buat kecil tapi berterusan. Ini time naik tu kita pulun satu malam tu 5 juzuk. Amboi. Lepas tu seminggu pula tak baca dah. Lepas. Apa? Elok satu malam tu 5 ayat tapi setiap hari. Kan? Konsisten lah. Konsisten. Konsisten tu lah yang bahasa istiqamah ni. Apa sama? Ya. Tapi Arab panggil istiqamah. Oh, Terusan. Ini malam ni, bukan main lagi. Ustaz ada cerita. Malam ni kita balunlah tiga juzuk. Lepas tu minggu depan pula start balik. Tak jadilah. Biarlah 3 ayat pun. Tapi setiap malam. malam. Jangan 3 juzuk tapi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tak jadilah. Biar sikit tetapi berterusan. Berterusan. Wallahu a'lam. Itulah perkongsian Ustaz hari ni. Kebetulan Ustaz pun sebenarnya ada benda urgent nak kena buat. Ustaz minta tunggu, tak minta maaf. Setakat ni dulu perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan kita start mengaji sungguh-sungguh lah. InsyaAllah kelas kita pun InsyaAllah. Allah. Ustaz. sama-sama. Okay, Hari ni di kesempatan ni sajalah ya kita mengaji dah selesai dah. Lepas tu kita dah ada perkongsian. Ustaz, saya belum baca. Boleh baca. Siapa tu? Siapa tu? Sekejap. Sabira. Sabira. Ajar Sabira ada ketinggalan bas ni. Tapi tak apalah. Ustaz bagi tiket ekstra. Okay. So setakat di sini dulu kita punya perkongsian. Minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah. Ustaz, saya keluar dulu deh. Baik. Siapa nak keluar dulu boleh keluar Terima dulu. kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Yang tak sempat baca boleh tunggu dan baca ya. Baik. Okey.